Berita baik untuk korang, ni rumah untuk saya tak besar. Yang ini pun yang kualiti biasa dan harganya memang best. Harga the best. Ini harga the best. Harga the Comel. best? Yang ini memang affordable. Apa affordable? Ni sangat-sangat. Sebab ramai orang yang tak perlu mengeluarkan bajet yang tinggi untuk ada satu untuk tambah ruang. Faham tak? Untuk tambah ruang dekat rumah. Dia macam tu. Kadang-kadang orang nak pakai jati tapi dah ada sofa, dah ada macam-macam. Tapi teringin nak letak satu jati dekat satu side kosong. Betul tak? Sebab tu ada dua saiz, geng. Ni ada dua saiz. Ini muatlah 3 orang walaupun dia comel. Tapi 3 orang sepit-sepit muat lagi lah. Inilah di antara sizing yang paling tak makan ruang tapi dapat nampak cantik. Ini barang dia. Ini Boy Jan baru post. Banyak orang lock. Lagi satu, sebenarnya Boy Jan ada buat beberapa pattern. Ni beberapa pattern Boy Jan ada buat memang cantik. Bagi Boy Jan memang cantik. Lepas tu dia simple, dia kemas. Ni tak makan ruang. Nampak? Dia ngam-ngam kita lah. Ni ngam-ngam kita. Ngam. Comel lah. Ya. Bos, macam mana ni bos? Ya, kau bayangkan kalau dah ini sedepa Boy Jan je. Tapi boleh muat 3 orang. So, bawah tangga. Ni banyak point yang orang biasa nak letak sesuatu kat bawah tangga. Akak kata ni comel sangat nak size king. Alamak. David. Boleh.